Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak saudara duk chat tanya supir. Buat macam mana weh ular banyak dalam rumah dia. Bukan banyak dalam rumah, masuk dalam rumah. Acak kali ular masuk dalam rumah. Dalam pagar rumah dia ni, dia kata ular ada ular senduk, ular senduk, ular kapak, ular air, ular liar masuk semua ular, dia kata. Setiap jenis masuk mari duk berahi masuk dalam rumah dia nah. Lepas tu nak buat macam mana supir nak menahan ular tak seri masuk dalam rumah. Hari ni supir nak royak ada 4-5 ne perkara pokok kayu hak ular tak suka masuk dekat. Kalau kita tanya kan ni ular tak masuk dekat. Lepas dia tak masuk dekat tu sebab dia bau. Dia bau, lepas tu dia tak berani nak masuk dekat. Kalau kita tanya dalam kawasan rumah kita, dia tak masuk dalam kawasan rumah kita. Supir nak tunjuk ikan nak. Ingat nah berapa perkara nah. Mula-mula tu serah. Kalau ada serah wonging baik. Hak ni serah wonging nah. Ha tu ni serah wonging. Balik sana ni serah biasa. Tapi boleh guna belaka. Kedua-dua jenis. Serah biasa apa boleh guna? Hak ni serah biasa nah. Hak ni serah biasa boleh guna juga. Sebab bahu dia tu ular tak suka. Ha ni serah wonging hak supir duk tunjuk kita tengok sat ni. Serah wonging. Nah, satu serah. Serah ni boleh guna belaka. Serah wonging ataupun serah biasa. Ya. Supir nak pergi tunjuk. Yang kedua. Gapa tu? Hak ular tak suka. Kalau kita tanya, dia tak suka selalu dah. Dia tak boleh bau, dia busuk. Ular ni dia busuk. Benda-benda dia busuk, dia pedas hidung dia. Dia tak masuk dekat. Yang kedua, pakcik farang. Ni. Pakcik farang. Ni nah. Pakcik farang ni, orang panggil ni. Supir tak tahu kata Malaysia panggil apa. Ni pakcik farang. Dia tak suka juga. Lepas tu yang ketiga, orang panggil kata pucuk kesong. Ni, pucuk kesong ni. Supir ambil hak dekat sekali ni, pucuk kesong. Dia tak suka juga weh dengan pucuk kesong. 3 dah nah. Lepas tu yang keempat gapo tu? Nah, supir nak kita tengok bawah. Kata yang keempat dia ada, hak dia tak suka. Ah, kita ambil mai tengok 3 dah nah. Mula-mula tu serah. Yang kedua tu pakcik farang. Yang 3 pucuk kesong. Ah, mari kita mai tengok. Kita turun di bawah. Kalau kita tanya 2, 3, 4 perkara supir duk royak ni, 5 perkara supir duk royak ni, buat video tak masuk dekat sebab dia sangat beci lah kita kecek mudah-mudah tu. Dia sangat tak suka hati lah, dia bau tak boleh, pakai busuk. Dia tu bau busuk, kita tak bau busuk lah. Ni. Kita tanya belakang sikit perkara tu, boleh makan, lepas tu boleh menahan benda-benda ular lepas tu. Dia pedas hidung, dia tak saya masuk dalam rumah. Nah, kita pergi tengok. Kata gapo lagi, hak dia tak suka. Kalau dia bau ke ni, dia tak masuk dekat. Kemangi, bai kapal. Dia tak suka juga dengan bai kapal sebab dia bau busuk. Kita bau sedap, dia bau busuk. Lepas tu min. Nah, sekarang lagi min dia tak bau, dia tak suka juga nah. Ular dia tak suka juga dengan min, dengan sebab min dia panas. Berasa air dia jadi menton, dia panas, dia buat dia bau busuk. Lepas lagi tu gapo tu? Orang panggil kata ni sarane ni. Ni orang panggil kata sarane ni nah. Sarane ni so dia tak suka juga. Nekara dia tak suka. Kalau kita tanam benda-benda ni, ular tak masuk dalam rumah kita. Sebab benda ni dia tak suka, dia bau busuk. Alhamdulillah. Nah, sampai tu kita boleh makan lagi, kita boleh menahan benda-benda bisa hak nak masuk mai duk ganggu kita lagi. Boleh manfaat besar. Alhamdulillah. Nah, Allah fa'al teratane nah, boh dalam pasu tak ada gapo. Boh dalam pasu, boh dalam bekas kecil-kecil kita tu keliling rumah kita tu. Pagi-pagi kita gutek mai makan.
Pas pokok dia duduk dalam pasu, dia lebih bau, ular tak masuk dekat. Mudah-mudahan InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.